Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speedworld. Hari ini saya nak review kereta mewah harga murah. Harga bermula dari RM20,000 saja. Abang dah boleh dapat kereta mewah. Abang tengok video ni sampai habis. So kita ada Mercedes, Jaguar, BM, Audi, Volkswagen, Golf, Polo, Vento. Ada Mini Cooper, ada BMW, harga jackpot. Khas untuk follow kita harga. Okey, ada Mercedes 2 pintu, ada Mercedes C-Class, E-Class, E-Class AMG, C-Class C250 dan Passat dan Vento. Okey, semua ni harga memang murah-murah saya bagi. Abang boleh tengok video sampai habis. So yang mana nak beli kereta baru Mercedes-Benz yang harga 400k, macam yang hitam ni, yang ini original AMG bang, line AMG. Okey, yang ini macam baru harga 400 lebih. Sekarang kita nak jual harga bawah 100k saja. So last kali saya akan review kereta Mercedes hitam. Abang tengok video sampai habis. Okey, jom. So sekarang saya mula dari kereta Mini Cooper. Yang ini Mini Cooper bukan tahun 2003, bukan 2004. Yang ini model facelift tahun 2011, register 2018, harga 49, las merah 45. Yang mana tengok video ni, yang mana dah subscribe, dah komen dan like, abang akan dapat special harga memang takkan dapat dekat mana-mana. Yang ini kita diskaun RM5,000 lagi untuk follower kita. So harga kereta ni jadi RM39,900. Bang, ini barang abang beli tak perlu repair apa-apa. Barang memang cantik. Nombor plate JTA 6699. So kita tengok kereta bahagian tepi, sport rim dan tayar baru. So body kereta mantap lagi. Cat pun tak payah. Dan yang ini limited edition yang ini dia memang atas ni memang dia dapat cat yang bendera British Okey. So abang tengok body belakang masih cantik, bumper belakang, bumper facelift, dekat bawah ni pun lampu model facelift Okey. So kereta ni bahagian interior dia nampak comel bang, nampak kemas. So abang tengok bahagian interior. Okey. So door trim kereta ni cantik, warna hitam, seat pun cantik. So abang tengok bila lagi abang nak duduk bang atas bendera British ni, so abang boleh duduk. So bila lagi abang nak rasa Mini Cooper, abang rasalah kereta ni. Ini kereta bukan biasa-biasa bang. Kereta ni bang, walaupun abang beli sekarang, abang lepas 10 tahun ke 20 tahun abang jual balik, ada harga. Okey, ni semua barang rare bang So abang nak cari tahun baru Mini Cooper, susah nak jumpa, dan harga macam ni abang takkan dapat. Saya punya kereta, lampu enjin ke, lampu gearbox ke, sensor apa-apa pun tak menyala. So maknanya kereta ni dalam keadaan baik. So kita beli, dah scan komputer, alhamdulillah gearbox cantik, tak ada fault code, dan kita beli. Harga RM39,900 sahaja. Kalau murah abang komen bang. Okey, so barang macam ni Mini Cooper ni bang, kita nak cari dapat bang, tapi nak cari condition cantik macam baru, macam perfect condition, susah. Tapi yang ini saya dapat, kita ambil. Kalau barang ni ada problem, saya pun tak beli. So abang ingat dah, beli dekat AR Speedworld, jangan risau. Abang boleh beli, barang saya barang elok. Kalau ada problem, saya cerita punya. Jangan risau. Okey. So kalau tak minat Mini Cooper, saya ada BMW F30. Okey. Yang ini bang, tahun 2013, harga 69, last 59. Ini kereta saya nak bagi special, kita hargai follower kita. Okey, so kita memang hormat, memang respect. Yang mana banyak sangat yang komen, doakan untuk saya. Okey, kita dah buka kedai besar macam ni, alhamdulillah.
Okey, ni semua follow kita. Okey, so kita bagi special khas untuk follower kita. Kalau abang tak percaya, abang tengok nombor plate kereta ni, iklan dekat website ke, dekat Facebook ke, memang harga dia 59, last kita bagi 4999. 50,000. Yang mana tengok video ni, saya bagi 39,900. Bang, sebelum ni saya ada warna silver, saya jual harga 42,000. Yang tu 1.6 bang. Ini 2.0 liter engine twin power turbo. Ini engine turbo. So kereta ni abang beli memang abang untung sangat. Saya cakap terus terang bang. Untung sangat-sangat. Sebab apa? Condition kereta nombor 1 cantik. Nombor 2, yang ini original Sportline. Bukan biasa-biasa. Dia Sportline. Tapi owner dah tukar bumper M3. Siap ada diffuser. Diffuser depan bawah ni pun bang, beratus bang. Bukan itu saja, abang tengok lip semua ada bang. Okey. Dan grill kereta ni pun, grill dah tukar. Yang model facelift. Nombor cantik 2388. Bumper dah masuk M3. Fender pun dah masuk M3. Side skirt pun dah masuk M3. Bukan itu saja. Belakang bang, bumper belakang pun dah masuk M3. Siap ada diffuser dan exhaust. Kereta ni exhaust owner dah buat lebih 5,000 lebih bang bunyi dia. Sebab BM ni abang tak boleh suka-suka tukar belakang saja bang. Nanti sensor enjin akan menyala. So yang ini owner dia buat kat Sunway dari depan sampai belakang. Exhaust dia dah buat 5K lebih. So bunyi dia bunyi kuat bang. Ini bunyi memang bunyi kuat. Okey, bunyi BM ni lebih kurang kalau abang pergi kat highway, kalau abang dengar tak lori-lori yang kat area Kelantan tu bunyi dia pang macam tu kan. Sakit telinga punya bunyi kan. Macam tu lah bunyi kereta ni. So kereta ni dia nampak handsome, nampak kaya, nampak sport, nampak garang. Semua abang boleh tengok kereta ni. So harga tak mahal mana pun. Bang, 39,900. Abang tengok dah dapat sporing saiz 19 inci. Tayar baru bang Tayar bunga 99% lagi. Cat kereta cantik. Dalaman interior abang tengok Yang ini BMW Sport. Ada lining merah, itu maknanya sport. Steering merah. Dekat sini ada lining merah. So abang tengok seat ni. Ada memori lagi. Dashboard semua cantik. So seat leather ni semua tak ada koyak. Kereta memang puas hati. Harga memang abang boleh tidur lena bang. Kalau abang beli kereta ni, abang takkan dapat harga macam ni. Saya ada satu je bang Saya ada BMW satu ni. Kalau saya dah jual kereta ni, belum tentu lagi saya akan dapat condition macam ni. Mungkin dapat yang standard. Tapi kalau owner dah buat macam ni, kadang-kadang abang kena faham bang. Kalau owner dah buat macam ni bang, kalau kita nak beli kereta, kita minta 40, 45, owner marah bang, bising. Boleh gaduh bang kadang-kadang. Kadang owner customer dia cakap, "Oi, aku dah belanja banyak, takkan kau nak ambil 40K?" Dia nak jual 60, 70. So kita pun tak berani. Yang ini saya ambil tinggi dan saya bagi special offer khas untuk follower kita. So kalau abang tak percaya, abang survey dulu. Kalau murah, abang datang beli. Okey, senang je. So yang ini murah, saya cakap murah. Macam yang ini 2 pintu, ini mahal sikit. Ini harga keras. Dekat tempat kami ni kita gentleman bang. Ini harga dia keras sikit. Sebab apa? Barang ni 2 pintu. Bila barang 2 pintu, abang nak beli pun memang rare. Okey, kalau abang cari macam ni banyak. Kalau abang cari yang C-class ke E-class ke memang banyak. Okey, nak cari Mercedes-Benz yang 2 pintu, yang muka facelift. Okey, ini original facelift, original AMG, rim AMG. So abang tengok ini kereta bang. Abang tengok lampu macam ni, lampu facelift. Harga dia mahal bang, keras harga dia. Kalau abang cari dekat used car, saya rasa dekat Malaysia pun tak sampai 5 biji bang. Kalau dekat used car.
Ataupun owner jual pun mungkin 3 ke 4 je. Yang lain semua owner pakai ataupun tak banyak sebab kereta ni masa baru harga dia terlalu mahal. 500k lebih. Sebab cukai dekat Malaysia mahal. So kereta ni 500k lebih. Sebab yang ni AMG Ori. Okay. Ada panoramic roof. Cermin semua boleh buka. So abang tengok kereta ni sound system dah siap. Okay. So kereta tip top lagi. So abang tengok. Bila abang tolak saja dia boleh auto gerak ke depan. Abang nampak So original kapit AMG semua ada. Seat bahagian belakang cantik. Dashboard cantik. Bang, ada panoramic roof. So abang tengok. Bila kita tolak macam ni. So dia akan auto. Okay, semua function. So bila abang start. Okay, seat belt ni pun ke depan. Dan sound system abang tengok. Bukan biasa-biasa. Hummer Cardan bang. Ini sound system khas untuk kereta-kereta yang mahal-mahal je. Okay. Land Rover ke Jaguar. Merc macam ni pun dia bagi bang. Ini khas untuk 2 pintu saja dia bagi. So kapet cantik. Kereta bersih. Steering AMG. Ada pedal shift. Kereta yang ini E250. Yang ni 2.0 liter bang. Bukan 1.8, ini 2.0 liter. Kereta ni sangat laju bang. Memang berdesuk. Okey. Walaupun yang ni dia menggunakan enjin 2.0, tapi kereta ni memang berdesuk. Harga 99,000. Okey. Hari ni saya nak pecahkan harga bang. Okey. Memang abang takkan dapat dekat Yuska tempat lain. 99k saya diskon 10,000 jadi 89k. Okey. So yang mana dah komen saya diskon lagi 10,000. So total kita dah diskon 20,000 untuk kereta ni. So harga kereta ni jatuh 79,000 sahaja. Bang, 79,000 abang boleh beli. Tutup mata boleh beli bang. Barang ni abang tak payah repair apa-apa. Datang kedai, test kereta. Abang nak bawa foaming ke apa ke. Abang cek lah kereta ni. Okey beli. Ini kereta saya cakap bang abang beli 79. Abang pakai lagi 10 tahun. Abang boleh jual balik harga ni 100 lebih. Betul bang, saya tak tipu. Harga kereta ni memang akan naik satu masa akan datang. Sekarang memang dia akan turun bang. Nanti satu masa akan datang, bila barang dia tak ada, masa tu naik. Kalau abang tak percaya, abang tengoklah bang. Mercedes yang tahun 1990-an semua. Bang, harga tak masuk akal bang. Itu body report pun lagi mahal. 100 lebih lagi bang orang beli bang. Kalau 2 pintu memang garanti ada harga. Lagi-lagi condition cantik macam ni. Okey. So pendek kata yang ini murah. Kalau abang nak beli, beli. Kalau tak beli abang yang rugi. Okey. So yang ini 2000 tahun kereta 2015 masuk Malaysia 2018. Ini masuk 18 register 18. So masih baru lagi. Okey. So yang ini Mercedes-Benz 2017 C-Class C350E. Yang ini harga termurah juga. Market value kereta ni 120. Yang ini saya nak jual. Kita cek harga di berapa. Okey, harga di kedai. Okey, harga di kedai kat bawah tu ada harga. Kita cek balik takut salah harga bagi susah sekarang. Okey, dalaman cantik. Okey, abang tengok bang. Harga ni 88 2017. Ini C350E 79. Siapa nak datang ambil, saya bagi 69,900. 69,900. Abang tengok kereta ni masih cantik lagi. Ada pedal shift, ada panoramic roof. Ini model 350. Abang jangan ingat ni CC 3.5, tak ada. Dia punya model tu 350 ni spek tinggi bang. Dia punya spek ada panoramic roof. Okey. Yang ini saya nak jual harga 69,000. Cuma kereta ni dia ada plug-in. Abang nak pakai petrol pun boleh. Kalau abang nak charge, boleh charge. Sebab zaman sekarang ni bang, orang nak beli kereta, semua nak kereta, nak plug-in. So yang ini, kelebihan dia bagi plug-in. Okey. So kalau abang nak charge pun boleh, nak pakai petrol pun boleh. Ada 2 pilihan, tak ada masalah.
Yang ni 69,000 sahaja. Yang ini model C350A. Abang jangan ingat yang ni bukan 3.5 liter. Yang ini 2.0 liter saja. Cuma model dia C350 ni dia spek paling mahal. Ini spek yang ada panoramic, yang ada sound system Bassmaster. Okey, dia adalah special sikit lah bang. Dalaman interior dia pun lain sikit. Okey, black interior dalam dia. Dan lagi satu kereta ni dia ada plug-in. So dekat belakang ni kalau abang nak charge boleh charge. Kalau abang tak nak charge pakai petrol saja. Terpulang. Okey. So yang ini ada kelebihan lah sebab zaman sekarang ni orang nak beli kereta semua nak plug-in. Kalau tak ada plug-in dia orang tak nak beli. So kereta ni untuk masa depan lagi so adalah value dia untuk nak pakai plug-in ni. Okey. So kereta ni harga 69,000 tahun 2017. Tahun dia baru lagi bang. Okey, yang ini Mercedes-Benz E250 AMG. Tahun 2011, register 2014. Yang ini import spec. Okey, so abang tengok yang sebelah tu dia standard. Yang ini dia AMG. Bila dah AMG, kereta ni digarang lagi bang. Bumper dia lower sikit, bumper dia rendah, ada panoramic roof, sport rim, AMG. Ada skirting kat tepi, bumper belakang lain, exhaust kiri kanan. Okey, harga kereta ni bang, kita jual harga dia 55. Okey, 55. Siapa nak datang ambil 39,900. 39,900 dah harga cukup murah bang. Ini Mercedes bang, abang tengok kereta cantik. Yang ini bukan hybrid bang, ini petrol saja. So interior abang tengok sendiri. Okey. Ini steering 3 batang. Si AMG punya. So dashboard semua cantik, kereta bawa pun sedap lagi. So absorber okey, gearbox okey, engine pun okey. Mercedes jarang rosak bang. Mercedes ni jarang rosak gearbox. Gearbox dia memang tahan lasak. So yang ini CGI, exhaust kiri kanan. Harga 39,900. Abang tahu masa baru kereta ni dulu harga dia dekat-dekat 400k bang. 380 dan 400k. Sekarang bang harga dia sekarang murah bang. 50k pun tak sampai. Harga dah macam harga Myvi bang. Persona baru pun harga dia 60 lebih. Kalau second hand pun dah harga 40-30. Abang boleh beli yang ini 39,900. Tapi yang ini dia AMG. Kereta original dia memang lowered. Dia rendah sikit. Dia rendah. Bumper dia abang tengok. Dia punya cutting-cutting ni. Ini ori bang semua. So kereta ni nampak garang sikit. Kalau abang nak standard, abang ambil yang ini. Harga sama. 39,900. Tahun 2011 juga. Kereta standard kemas. So macam saya akan ambil putih bang. Sebab putih ni memang untung. Memang untung sangat. So siapa cepat dapat putih. So kalau tak nak putih, nak yang ini pun boleh. Yang ini E-Class. Kalau abang nak kecil sikit, abang kena ambil C-Class. Okey. Yang C-Class ni saya ada dua, C250 dan C200. Yang ini C200 bang. C200 1.8 liter enjin turbocharger, kereta siap ada diffuser. Yang ni kereta dah jahat sikit, sporim dah masuk, siap dia pun masih okey lagi. Okey. Harga 39,900 sahaja. Sporim dah tukar, grill dah masuk grill AMG baru. Tapi yang ini C200. Kalau abang nak murah, abang kena ambil yang ini. Yang ini C250. Kalau C250, masa baru harga dia mahal. Okey, beza dia grill depan dia lain, rim dia lain. Okey. So dalaman interior, steering 3 batang. Abang kalau tak tahu, abang datang kedai saya terangkan bang. Kalau C200, masa beli baru dia murah sikit. Kalau C250, steering dia 3 batang. Ada pedal shift bang. Dia ada pedal shift. Okey, seat dia lain. Seat dia macam seat bucket sikit. Okey, interior dia lain sikit. So, orang akan cari yang ini. Yang ini harga murah-murah. Siapa nak datang ambil? 39,900. So, yang mana ada bajet 20k saja. Bajet 20k saja, abang boleh ambil Volkswagen Passat.
Volkswagen Passat ni 1.8 liter engine turbo charger. Ini kereta si ada full body kit. Masa baru harga dia 180 lebih. Okey. Sekarang bukan 80 lebih, bukan 50, bukan 40, bukan 30, tapi harga 20 saja. Okey, kita jual harga kereta kat kedai 29, tapi saya nak bagi harga kereta ni hanya RM20,000 saja. Dengan harga RM20,000 ni, abang boleh beli, boleh pakai. So kereta masih kemas lagi. So abang kena ingat dah, Volkswagen ni biasalah bang. Ini kereta performance car, so dia pakai gearbox DSG. Okey, gearbox DSG ni gearbox yang ada clutch, so bukan biasa-biasa punya. Okey, dia dual clutch ya, dual clutch. So DSG ni memang kereta-kereta yang performance punya kereta, memang dia akan pakai gearbox DSG. So kalau rosak mahal. Kalau abang rasa alamak takut nak pakai Volkswagen ni rosak mahal, maintenance tinggi, jangan pakai, abang pakai yang ini. Ini Proton Saga ni bukan mewah. Ini saya iklan saja. Okey, yang ni Saga ni baru masuk. Okey, Saga ni saya nak jual harga RM20,000 saja. RM20,000, tapi kereta sport rim ada, cat cantik, Android player ada, aircon ada, engine okey, gearbox okey, semua okey. Kalau abang nak jimat, tak nak rosak, tak nak pening, kena pakai yang ini. Kalau abang nak murah, pakai yang putih. RM6,900. Itu Saga. Okay, sekarang kita masuk balik kereta Continental. Okey, yang ini Volkswagen Vento TSI. Yang ini 1.2 liter. Model facelift. Abang tengok ini lampu LED belakang ni. So lampu dia model baru sikit. Sport rim ada, bumper facelift. Harga kereta ni kita jual RM30,000 bang. Ini kereta bang macam baru lagi. So abang tengok kereta ni harga 30k. Siapa nak datang ambil, saya bagi RM20,000 saja bang. Ini dashboard cantik, seat cantik, interior cantik, plastik pun tak koyak, kapet macam baru, bersih lagi. Door trim tak ada calah, dashboard tak ada calah, body kereta pun cat original. Harga RM20,000, tapi tahun kereta ni 2016 bang. Ini 2016. Abang boleh beli, boleh pakai, kereta ni kemas standard. Daripada abang nak beli kereta-kereta yang biasa-biasa bang, abang baik pakai ini. Kereta ni bawa pun sedap, handling pun okey bang. Harga RM20,000 saja. Kalau abang nak kereta garang sikit, nak jahat sikit, ambil yang ini bang. Yang ini bang. Yang ini kalau abang ambil memang tak rugi. Volkswagen Polo. Okey, yang ini Polo, yang ini Vento. 2016 dah nama Vento. Yang ini 2012 harga Polo. So kereta ni apa yang jackpot? Siap ada full body kit, ada spoiler, sport rim baru, tayar baru. Ini rim dengan tayar memang baru bang, memang baru. Okey, dalaman interior. Ini bang. Ini barang mahal bang. Ini seat mahal bang. Okey, so abang tengok Android player dah siap bang. Dashboard abang tengok dah macam dashboard Lamborghini bang. Dashboard dah tukar kain. Okey, kat bawah ni pun dah pakai. Kapet dah siap dadu. Steering cantik. So kereta ni saya bagi tahu terus terang bang Yang ini dah buat remap, dah masuk stage 2. Yang ini kereta ni 1.6 liter, tapi laju dia memang boleh tahan. Okey, memang pick up sangat. Dah macam 2.0 liter dah. Okey, so owner dah buat macam-macam dah buat. Abang tengok luar pun dah tahu. Kalau abang nak standard, abang ambil yang colour silver. Yang ini harga RM20,000. Yang ini harga RM25,000. Tapi yang mana tengok video ni, macam biasa AR Speedworld buat gila. Abang tengok yang ini sport rim dah ada, tayar baru, bonet depan pun dah tukar, ada full body kit. Paket seat tu mahal bang, Android player dah masuk. Harga sama juga, RM20,000 saja. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia dapat. Memang murah. Barang macam ni abang tak boleh lambat.
Okey, abang nampak je video ni terus lari ke AR Speed World. Okey, yang ini lagi murah. Volkswagen Golf yang harga mahal masa baru. Sekarang pun harga dia masih keras lagi. Tempat lain orang lain jual 53, 55. Tapi saya macam biasa, pecahkan harga kereta. Harga di kedai last offer 45, saya jual 39,900. Bang, yang ini Volkswagen Golf GTI original bang . So abang tengok yang ini original, abang tengok GTI, steering GTI, ada pedal shift. So ni ori bang ori bang, bukan convert bang, bukan 1.4. Ini 2.0 liter punya kereta. Nombor kita bagi sekali nombor pun dah harga 5,000 lebih, nombor 2 angka, 21, exhaust dah siap, cat kereta cantik, lampu ori semua ada lagi, lampu smoke. Harga 39,900 bang. Abang carilah dekat used car lain, takkan dapat kereta yang nombor cantik, tayar cantik, cat cantik, condition tip top. Memang takkan dapat bang. Memang takkan dapat, saya cakap. Saya boleh cakap lah bang. Okay. So kalau abang tak nak Volkswagen, abang rasa kereta ni kecil sikit, belakang tak luas, kena ambil yang ini. Ini 1.8 liter engine turbocharger TFSI Audi A4. Yang ini B8.5. Ini model facelift. Kalau sebelum ni dia B8. Yang ini dia facelift bang B8 8.5. So yang ini dia model baru sikit. Lampu facelift, sporim dah siap. Bukan itu saja. Steering kereta. Steering kereta carbon fiber original. S-Line original. Android player dah complete. Harga berapa bang? Harga 49 last 45. Yang mana tengok video ni 39,900. Alamak, sorry. Okey, yang mana tengok video ni 39,900. So dekat sini abang ada pilihan yang mana ada bajet 40k, abang boleh ambil Audi ni, boleh ambil Golf GTI, boleh ambil Merc C-Class ataupun E-Class ataupun BM ataupun Mini Cooper. Semua ni harga sama. Abang datang kedai, kalau boleh abang datang pagi, abang bawa makanan apa-apa, abang duduk, abang fikir, abang tengok Audi ni. Pas dah test, abang tengok Volkswagen. Kalau abang dah rasa dah penat, dekat dalam ni boleh solat. Okey, abang boleh ambil air wudu, boleh solat, abang lepak-lepak. Lepas tu abang tengok Mercedes ni. Lepas tu abang tengoklah BM ni. Lepas tu abang rasa sesuai, abang belilah BM ni. Ataupun Mercedes ni, Okey? Kalau abang rasa tak sesuai, tak ada masalah. Abang salam dengan saya ataupun salam dengan salesman. Kita jumpa akan datang. Kita boleh jadi kawan. Kita tak ada hal bang. Bukan abang beli saja kita jadi kawan. Tak. Abang tak beli pun tak ada hal. Mungkin hari ni abang tak beli. Esok lusa ataupun tahun depan abang mesti akan beli dengan saya. Saya memang jamin bang. Barang saya ni memang abang takkan dapat dekat tempat lain. Harga saya ni cantik punya harga bang. So abang tengok nombor 18. Nombor saya bagi sekali. Ini nombor 21. Saya bagi sekali. Semua nombor cun-cun bang. So yang ini tahun 2012. Harga 39,900. Ini 2012. Yang ini tahun saya kena bagi tahu. Ini 2011. Okey. So BMW F10. Ini dulu kita jual 80 lebih bang 89. So kereta ni sekarang kita nak buang harga. Harga kereta ni 69,900. Abang tengok lampu kereta ni semua cantik bang. Bonnet M5. Okey, dalaman dashboard cantik bang kereta ni. Dashboard kereta ni memang cantik, seat cantik, semua tip top. Ini M Sport original lah. M Sport original lah. Abang tengok lampu belakang ni. Bang, kereta ni handsome bang. Memang handsome bang. Ini 528i 2.0 engine twin power turbo.
Bukan 2.8 liter ya. Ini 2.0 liter saja. Bumper M5. Okey, Sporim M Sport. Fender M5 original. Abang tengok ni. Lampu BMW laser. Ni lampu original bang. Abang tengok ni. Emblem M5 ada. Grill, dia punya grill memang besar gila bang. Punyalah besar. Kalau abang parking kereta ni, memang satu parking dia ngam-ngam penuh. Kalau orang sebelah parking tak boleh buka pintu bang. Ini punya kereta memang body dia betul-betul gila besar. So yang ini bukan hybrid. Abang kena ingat. Bukan hybrid, bukan diesel. Yang ini petrol, harga 69,900 sahaja. Kalau abang tak nak BMW, abang rasa BMW ni biasa-biasa, abang nak kereta yang lebih mewah, lebih kaya, okey, rasa abang punya level ni lagi tinggi daripada orang-orang lain, jangan pakai BM, jangan pakai Volkswagen, jangan pakai Audi, jangan pakai kereta-kereta macam ni lah. Abang kena pakai level Jaguar. Jaguar ni dia level kereta-kereta yang lain bang. Dia level dia macam Bentley, macam Ferrari, macam Lambo. Dia macam tu. Jaguar ni di level lain. Dulu Sultan-Sultan memang pakai Jaguar bang. Jaguar, Bentley macam tu je. Sekarang kita pun boleh pakai bang. Sebab apa? Second hand harga murah. Masa baru harga kereta ni bang, mahal bang. Mahal. Bukan 200, bukan 300, bukan 400. Dalam banyak-banyak kereta, kalau Mercedes ke abang tanya semua-semua kereta ni, inilah paling mahal bang. Ini paling mahal, harga ni masa baru 500,000 lebih bang ni. Tak silap saya, 600 ke 500,000 lebih. Sekarang saya nak jual bukan 100, bukan 80, bukan 70. Saya nak jual 59,900. Tapi ini barang, saya cakap bang barang ni memang susah nak rosak bang. Jaguar ni enjin dia tahan lasak. Gearbox dia tahan lasak. Body kereta ni sangat-sangat berat. Kalau abang buka pintu pun semua berat. Bonet dia berat. Okey, memang solid bang. Body dia memang berat. Okey, pintu ni abang tengok bila kita buka pun memang rasa dah. So kereta ni dia ni nampak klasik bang So abang tengok kereta ni, dia nampak biasa-biasa, standard-standard. Dia nampak kaya lah bang, memang kaya. Bila abang buka dashboard pun, abang tengok dia macam lama, style lama sikit lah. Abang tekan macam ni, baru buka. Okay, so yang ni semua dia macam nampak klasik-klasik sikit. Okay, tapi kereta ni dalaman interior bagi saya 9/10. Biasalah bang, Jaguar ni selalunya orang-orang kaya yang pakai. Mileage pun rendah, door trim pun cantik. Okay, so kereta ni abang boleh beli, boleh pakai. Sebab apa? Jaguar ni dia banyak spek. Yang ini bukan hybrid, yang ini bukan diesel, yang ini bukan 5.0. Ini 3.0 liter. 3.0 liter Rotex dia murah berbanding dengan 5.0. Dia ada yang model 5.0, yang tu abang tak payah beli bang. Okay, dan lagi satu, dia punya ni dia pakai absorber biasa, bukan airmatic. Ada yang model dia pakai airmatic. Kalau airmatic, absorber dia rosak, suspension dia rosak, sangat mahal. Yang ini boleh beli, boleh pakai lah bang. Dia jimat lah. Dia kalau kategori Jaguar, ini yang paling jimat, paling senang jaga. Yang ini model XF. Abang tengok ini yang mahal bang. Ini logo mahal bang. Okay. So abang tengok abang nampak ni. Ni pun takut bang. Dah lari. Dia tengok ni Jaguar pun dah lari bang. So barang ni kemas. So kereta ni dia 3.0 liter. Tapi kereta ni dia standard, biasa, simple saja. Okay. So barang saya yang ini dalam keadaan baik, alhamdulillah. Abang beli terus boleh pakai. Dulu kita jual harga kereta ni 79, sekarang saya jual harga hanya 59,000 sahaja. Okey, yang ini Mercedes-Benz tahun 2017. Masih baru, kereta tak sampai 10 tahun lagi pun. Okey. E350E. Yang ini 2.0 liter saja, enjin turbo dan original AMG. So abang tengok kereta ni
Dia nampak standard, kaya, kereta panjang dan kereta ni nampak garang, nampak sport. Okey, dia bukan yang biasa-biasa. Kalau yang bukan AMG, mungkin abang nampak dia mewah saja. Dia nampak simple. Tapi kalau yang AMG, kereta ni bumper depan dia lebar, dia lower, dia rendah. So abang tengok bumper depan ni. Nampak tak? Dia besar. Okey, ini sport rim AMG saiz 19 inci. Okey, kaliber besar. Okey, dia punya tu pun warna biru. Ni AMG memang macam tu bang. Okey, bahagian belakang abang tengok kereta kemas, exhaust kiri kanan, ada diffuser. So dia nampak cantik bang, nampak kaya. Handsome bang kereta ni. Memang handsome. Luar dia nampak biasa-biasa bang, tapi dalaman kereta ni memang wow bang. Wow sangat. Abang tengok ni. Dalaman interior kereta ni semua cantik. Steering abang tengok macam baru. Abang tengok seat kereta ni. Ini seat original bang AMG punya style macam ni. Black interior. So abang tengok dia macam carbon fiber yang 5D. Okey, ini khas untuk yang model AMG saja ada. Inilah bang. Ini barang bang. Market value bang, abang tahu berapa? 180, 170 bang. Ini kita jual 180k bang. Yang mana tengok video saya bagi 99k saja bang. Barang ni abang beli tak rugi bang. Sound system abang tengok Bassmaster ya. Ini bukan biasa-biasa. Tengok door trim ni benar cantik. Lampu ni boleh tukar bang. Ini lampu abang nak biru ke, nak kuning ke, nak pink ke, nak hijau ke. Semua boleh. Kalau nak hitam pun boleh. Kalau nak hitam macam mana saya ajar. Tutup je. Tak buka. Itu hitam. Okey. Seat bahagian belakang pun cantik. Panoramic bang. Ini cermin. So senang cerita. Siapa nak beli Mercedes baru, abang fikirlah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Beli baru dengan harga 400 lebih. Sekarang bukan 300, bukan 200, bukan 100. 99k abang dah boleh dapat kereta yang macam baru yang tak ada masalah. So abang boleh fikir dulu. Kalau abang nak beli baru, tak apa, boleh beli saja. Kalau yang mana orang kaya yang pandai, yang fikir betul-betul, beli second hand lagi untung bang. Abang janganlah beli Mercedes yang kereta yang 20 tahun, 30 tahun. Beli macam ni, kereta yang tak sampai 10 tahun. Abang beli boleh pakai lagi 20 tahun, 15 tahun bang. Memang boleh pakai. Tak payah repair apa-apa. So video dah agak panjang. So harga saya ni memang murah saya bagi. Okay. So siapa cepat, dia dapat. So saya ada lagi BMW X5 dan Porsche. So BMW X5 yang paling cantik. Saya ada 2 bang. Satu murah, harga 59,900. Tapi yang itu condition dia kurang sikit lah. Tapi nak beli nak pakai boleh je. Yang ini, yang biru ni, abang nak beli nak pakai boleh je, tak ada masalah. Ni kereta pun cantik juga. Cuma kalau abang nak kereta yang tak nak problem, kereta yang betul-betul macam baru, ini bang. Ini barang saya nak jual harga last 89. 89 saya bagi lepas. Kalau yang ini 59. Dua-dua BMW X5. Tapi yang warna silver ni mantap bang. Mantap bang. Yang ini 89,000. Yang ini 59,000. Kalau abang nak Porsche, boleh ambil murah. Yang ini 79,000 saja. Ini Porsche Cayenne 79,000. So itu saja. Kalau abang nak kereta Honda Accord yang harga 10k, yang ini saya nak bagi 10k. Okey, so kita ada banyak kereta lagi. Harga bawah 20k pun saya ada banyak.
Okey, itu sahaja, video dah agak panjang. So siapa nak trade in kereta, okey, contoh ada kereta Mercedes lama ke, Audi lama ke, ataupun Vira ke, Exora ke, abang nak trade in, nak ambil Mercedes ke, nak ambil Jaguar ke, boleh. Saya bagi harga paling tinggi. Okey, kalau trade in jangan risau, saya bagi harga paling tinggi bang dekat market bang. Okey, memang tinggi. Kalau abang tak nak trade in pun, abang nak jual saja pun tak apa bang. InsyaAllah saya boleh tolong. Saya tak adalah tekan macam orang lain. InsyaAllah kita boleh ambil harga yang maksimum paling tinggi. Hari ni saya tolong abang, esok abang tolong saya. Itu saja bang. Kita punya bisnes macam tu je. Simple je bang. Tak payah pening-pening. Kalau abang rasa kereta saya elok, abang beli. Kalau abang rasa kereta saya tak elok, tak beli pun tak apa. Okey, cuma jangan condemnkan, kalau boleh support kami. Itu saja. Itu saja saya nak. Assalamualaikum. Kita jumpa video yang akan datang.